Assalamualaikum. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk guru menghasilkan Padlet untuk pelajar. Jadi yang pertama, kita akan memilih template. Seperti saya akan memilih timeline. Yang ini. Jadi, dia akan paparkan begini. Untuk title, kita boleh tukar kepada tajuk pembelajaran kita. Kita tukar kepada GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital. Baiklah. Jadi jika kita nak upload ataupun post kepada pelajar, kita tekan butang warna hijau di bawah. Kemudian kita tekan upload. Bila dah upload, dia akan keluar fail dan kita akan memilih fail pembelajaran yang hendak kita ajar. Seperti saya akan memilih topik 1, konsep pembelajaran digital. Tunggu upload. Sementara tu kita menulis subjek ataupun tajuk, iaitu topik 1, konsep pembelajaran digital. Kemudian kita tekan button publish yang di atas. Baiklah, telah upload untuk pembelajaran yang pertama. Seterusnya, jika nak upload yang seterusnya, kita tekan button tambah dan menulis arahan kepada pelajar. Contohnya, saya beri arahan tugasan pertama. Baiklah, ini adalah contoh arahan tugasan. Kita boleh memilih warna untuk membezakan antara nota dan juga arahan. Seperti saya memilih warna merah. Dan tekan publish. Jadi kita dapat membezakan antara nota pembelajaran dan juga arahan tugasan. Sama juga dengan berikutnya, jika hendak menambah, kita boleh tekan button post sahaja. Terima kasih.